Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kursus 9 bagi menyelesaikan kursus ini GCA 2232 Kemahiran Berfikiran Pendidikan. So kami memberi tajuk isu pemuka pemikiran kritis kreatif di dalam dan luar bilik darjah. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Izzah Maris, Amirul Akil, Hani Sofia, Muhammad Ali dan Irfan Azura. Okay, next. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengenalan. Pengenalan ni menceritakan tentang kemahiran berfikir alas tinggi, iaitu KEBAT. KEBAT ni merupakan elemen yang penting dalam pendidikan yang menekankan keupayaan pelajar untuk berfikir secara kreatif dan rasional. Maksudnya dia berfikir ke arah tinggi. Kita belajar bukan sekadar buku, tapi orang kata tanggungjawab seorang guru kena fikir idea untuk menarik pelajar budak untuk belajar. Dan ia bukan sekadar menghafal, tetapi dari segi biasa bagi belajar hanya perasaan, tapi sebenarnya banyak lagi penilaian yang lain yang kita boleh buat. Okey, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, pelaksanaan KEBAT ini berpeluang melahirkan pelajar yang mampu membuat keputusan dalam situasi sebenar. Tetapi pelaksanaannya berdepan cabaran seperti sikap pasif pelajar. Sikap pasif yang kita tahu kurang yakin, malu dan benda itu berlaku dalam bilik darjah dan luar bilik darjah. Oleh itu, strategi pengajaran yang interaktif dan menarik amat diperlukan. So bila belajar ni kita perlu orang kata kreatif dan tariklah minat pelajar tu. Okey, akhir sekali penggunaan BBM seperti kad suara emosi dan drama mini mampu merangsang pelibatan pelajar secara aktif serta menyokong pelaksanaan KEBAT secara lebih berkesan. So apa yang saya terangkan tadi, belajar ni bukan sekadar buku, tapi kita boleh buat juga dari segi BBM, dari segi untuk tarik minat pelajar lah. Berikut merupakan biodata guru yang kami temu bual, iaitu Puan Rosmah binti Ramli. Beliau dilahir di Perak pada 2 bulan 1 1965. Beliau pernah berkhidmat di sekolah SMK Seri Garing, SMK Taman Selayang dan juga SMK Seri Selayang. Beliau berpengalaman mengajar selama 37 tahun dan beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga bimbingan kaunseling. Beliau merupakan seorang guru yang berkaliber sehingga dinobatkan anugerah Perkhidmatan Cemerlang sebanyak 3 kali pada tahun 2003, 2009 dan 2014. Di bawah ini kami sertakan bukti temu bual bersama Cikgu Rosmah dalam membantu menyelesaikan tugasan kami. Okay, next merupakan elemen isu utama yang dihadapi oleh kajian kami, iaitu sikap pelajar yang kurang berminat pasif dan tidak terlibat aktif dalam proses pengajaran pembelajaran, khususnya apabila melibatkan kemahiran berfikir arah tinggi, iaitu KEBAT. So isu ini dah lama dalam bilik darjah. So kita perlu atasi dengan mencari penyelesaian, dengan caranya adalah dengan memfokuskan BBM. So next. Okey, next adalah cabaran bagi guru untuk menghadapi pelajar. Yang pertama adalah pelajar kurang minat untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang membuka pemikiran yang dalam. Maksudnya pelajar kurang berminat untuk berfikir dan membuat ayat secara lebih kreatif. Okay, yang kedua adalah tahap motivasi yang rendah, iaitu pelajar kurang berminat dan kurang datang ke sekolah untuk belajar. Yang ketiga adalah guru menghadapi kekangan kerana kurang pengetahuan serta latihan berkaitan KEBAT. Okay, dan last sekali adalah kebergantungan terhadap pengajaran berpusatkan guru teks, iaitu guru perlu menghabiskan silibus untuk pelajar tersebut. Okay, next. Seterusnya ialah cadangan untuk mengatasi. Yang pertama ialah sesuaikan ke emosi dan situasi, mengikut tahap kebolehan dan minat pelajar bagi memastikan pelibatan maksimum. Okay, contohnya macam kita buat BM, lepas tu kita pilih ke exercise dengan tahap ini, dengan tahap dan minat pelajar supaya pelajar ni akan lebih bermotivasi dan terlibat aktif. Yang kedua ialah galakkan kerjasama kumpulan dengan membentuk kumpulan kecil supaya pelajar lebih yakin dan aktif dalam aktiviti dramatik.
Okey, aktiviti kumpulan ni dia membantu pelajar untuk berani berkomunikasi dan membina kemahiran sosial. Yang ketiga ialah laksanakan penilaian berterusan melalui maklum balas rakan sebaya dan guru untuk memperbaiki sebutan, ekspresi dan penghayatan emosi. Benda ni dia dapat berikan maklumat balas secara berkala untuk memperbaiki sebutan, ekspresi dan penghayatan emosi pelajar. Dan yang terakhir ialah integrasikan aktiviti ini secara berkala dalam pengajaran bahasa Melayu untuk membina kemahiran komunikasi dan kehebat secara berterusan. Jadikan aktiviti benda ni sebagai aktiviti rutin supaya kemahiran berkomunikasi dan kehebat pelajar berkembang secara berterusan. So, untuk mengatasi masalah murid yang pasif ni, kami memilih di SKP tingkatan 1 Bahasa Melayu, iaitu mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Jadinya murid akan dapat mendengar dan mengenal sebutan perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat. Okey, bagi mengatasi masalah murid yang pasif dan kurang keyakinan, kami telah membuat satu BBM di mana BBM tu kad suara emosi dan drama mini. Okay, seperti mana anda tengok, ini merupakan kad suara emosi yang kami telah buat lah. So, berdasarkan kad suara emosi dan drama mini ini, pelajar perlu memilih satu emosi, di mana sebagai contoh, saya memilih emosi terkejut dan pelajar perlu membuat lakonan dengan ekspresi wajah ni, dan guru perlu memberikan situasi. So, pada akhir pembelajaran, rakan-rakan lain perlu memberi maklum balas apa yang mereka dapat daripada lakonan itu, dan mereka perlu meneka apa ekspresi wajah dan situasi berdasarkan lakonan kawan-kawan tersebut. So, perkara ini dapat memberi sedikit untuk pelajar yang pasif untuk bercakap di depan khalayak ramai. Okay, mengikut era digital zaman terkini, untuk menarik minat pelajar, kami telah menginovasikan BBM kotak kad suara menggunakan spin air wheel di mana terdapat dua elemen, iaitu emosi dan situasi. Dan setelah mendapat emosi dan situasi yang random, so pelajar akan membuat satu drama mini, dan pelajar lain perlu meneka emosi dan mengenal sebutan dengan betul melalui peniruan dan latihan. So, setelah selesai aktiviti tersebut, guru akan memberi refleksi terhadap drama dan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar. Untuk kesimpulannya, pada tajuk ini, pelaksanaan kehebat ni amat penting dalam membentuk pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. Namun, sikap pasif pelajar serta kesekian yang kurang kondusif mencari cabaran utama. Okey, dengan penggunaan BBM yang kita bincangkan ni, seperti kad suara emosi dan drama mini ni dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menjadikan pelajaran tu lebih interaktif dan menyeronokkan. Okey, so yang saya ulas tadi, BBM ni bukan sahaja meningkatkan dari segi kemahiran pelajar, benda tu juga dapat menyokong pelaksanaan kehebat secara berkesan lah. Okey, last sekali adalah guru perlu berinovasi agar objektif pengajaran ini tercapai. Dan orang kata belajar tu secara lebih bermakna lah. Okey, sekian, terima kasih.